Selamat datang saudaraku Amir. Selamat datang. Apa kabar? Kabar baik. Kenalah istri saya Rosna. Rosna, inilah sahabat saya yang selalu. Ya, nama saudara memang sudah lama menjadi buah mulut kami di rumah. Suami saya selalu menceritakan hal saudara. Saudaraku Amir, tentu saudara penat. Marilah kita pulang. Ibu, apa Osman makan kita pulang? Oh iya, boleh jadi. Mana? Kalau disuruh lihat, kau datang kali di luar. Saudara Amir, saya kenalkan ini Salma. Selamat datang. Ini ibunya Fatimah. Selamat datang. Saudara sepupu daripada istri saya. Dia tinggal bersama-sama dalam ini rumah. Di samping itu, Salma sudah berjanji dengan saya kerana dia hendak menunjukkan tari menari, iaitu menyambut kedatangan daripada. Terima kasih. Mamos, apabila sudah siap, sudah. Silakan Salma. Cantik betul tari kau tadi, Mak. Mak sangat suka ngelihat. Sebab kau pandai bermain mata dengan Usman. Oh, Usman itu nampak tak mengendahkan kau dan tak mengendah tarian kau. Oh, boleh jadi. Kerana kau orang permainan, hina dipandangnya. Ibu jangan khawatir. Sama akan pikat dia. Lambat laun, dia akan terpengaruh juga. Tetapi, selama ini, Rusna yang selalu menghalangi cita-cita saya. Walaupun bagaimana, Rusna kaum kita. Ini yang menyebabkan saya membenci padanya. Aku tahu. Salma, cuba kau lihat. Rusna dan Amir sedang bersenyum-senyuman satu sama lain. Memang tak salah.
Tetapi inilah satu peluang yang baik kita boleh dapatkan Usman. Nanti Mak tunjukkan jalan. Ya, ibu memang pandai dan bijak. Sebab itulah. Budi saudara saya tak dapat membalas. Saya sangat gembira pada malam ini. Boleh jadi kita dilahirkan untuk bersatu. Mudah-mudahan persahabatan kita kekal abadi lahir dan batin. Buat selama-lamanya. Persahabatan kita tetap kekal. Apa yang mau dihiraukan? Mari. Sahabat kekal? Mana sama? Oh ya, saya mesti antar. Jangan susah hati. Baik, terima kasih. Anda itu tadi keren ya? Oh, Salma. Ya, nampaknya Encik kesorangan. Apa boleh saya menemankan? Apa salah? Kau saudara sepupu daripada istriku dan kesayangan kami. Selalu juga kau menghiburkan kepada tetamuku. Ya, tetapi... Kau terganggu. Apa yang kau pikirkan? Encik seorang yang suci dan budiman. Salma, sayang. Sayang 1000 kali sayang. Salma tidak ada mempunyai kuasa. Apa dia? Cuba kau katakan. Sebenarnya, Salma tidak seharusnya menyampuri hal orang. Apa Salma? Kau ceritakan. Tidakkah Encik sadar apa yang saya lihat dalam beberapa hari ini? Saya dan ibu sangat malu. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Selama Cik Amir ada di sini, banyak hal yang tak disukai telah terjadi. Hal apa? Estri Encik, Rosna, dan sahabat Encik itu Cik Amir. Ya, apa mereka? Saya sangat kesian kepada Encik kerana Encik tak bersalah. Ros nampaknya bergaul rapat pada sahabat Encik itu sehingga melebihi daripada adat. Apabila saja Encik berpaling muka. Sebab Cik Amir orangnya sangat lawa dan Cik Rosna pun sudah jatuh cinta padanya. Tidak. Jangan kau mengeluarkan perkata yang tidak tentu. Rosnah istri yang setia kepada aku dan Amir sahabat kerap kepada aku. Tidak mungkin dia membuat kerja yang jahat. Jangan kau hendak merasuk kepada aku. Keluar! Baik, itu terpulang pada Encik. Saya hanya membuka mata Encik, tetapi Encik tak menerima. Di satu masa nanti, tentu Encik mendapat buktinya. Di situ baru Encik tahu bagaimana sucinya Salma terhadap Encik dan melebihi daripada Rusna. Selamat jalan. Makcik, saya sangat gembira hari ini. Melihat rumah ini tak lama lagi akan bertambah ramai. Ya. Kerana saya akan menjadi seorang ibu. Seorang ibu? Kalau kau jadi seorang ibu, tentu sudah tentu Makcik jadi seorang nenek. Saya sangat gembira Makcik ada di sini. Boleh mengurus dan menjaga bersama-sama. Boleh Makcik jaga. Jangan khawatir, jangan khawatir. Makcik boleh tolong jaga. Abang Osman nak balik. Pekerjaan saya belum lagi siap, Makcik. Maaf saja ya. Bagaimana, Mak? Apa ibu suruh semua saya sudah buat. Bagaimana? Sudah tentu dia terpelanjar. Tapi apa? Tapi kita masih ada peluang lagi. Oh, bagus, Mak, bagus, Mak. Bagus, Mak, bagus, bagus, Mak. Kau sudah bakar hatinya Usman. Usman kalah, kita mulai kerjaan yang kedua kali.
kau lakukan. Apa maksud kau datang kemari, Salma? Apa digaduhkan? Walaupun bagaimana, sudah tentu Encik tak percaya. Biarpun rumah habis terbakar dimakan api. Sudah, Salma. Jangan kau nak mulai lagi. Jaga diri kau sendiri, Salma. Encik, masih lagi keras hatinya. Apa Encik sudah lupa yang saya bilang dulunya Amer dan Rusna? Sudahlah. Aku banyak kerja. Aku tak suka dengar orang cakap bohong. Cakap bohong? Mari ikut saya sekarang ini juga. Saya akan tunjuk buktinya dengan terang di depan mata Encik. Apa? Amer dan Rusna sedang berkasih-kasihan di waktu sekarang. Mari saya tunjukkan. Di situ, Encik boleh lihat dengan sendirinya. Amer dan Rusna berkasih-kasihan? Barangkali kau sudah gila, Salma. Aku tidak percaya. Marilah ikut saya. Yan, di ujung sana, apa yang Encik nampak sekarang? Apa berani Encik menuduhkan saya gila? Tidak, tidak. Aku tidak percaya. Tak mungkin dan tak boleh jadi. Kalau tidak, siapa itu? Bidadari dari kayangan? Encik masih lagi belum percaya. Saya tidak menolong Encik, karena budi Encik banyak kepada saya. Inikah sahabat yang karib? Inikah istri yang setia? Kalau sekalaku mereka begini, sudah tentu Encik diketahui orang. Ya, patut mereka suka aku lambat pulang. Rupanya selama ini racun yang aku puja. Kenapa aku menjadi bodoh? Oh tidak, mesti aku mengambil pembalasan sekarang. Nanti, kenapa Encik mesti terburu nafsu? Pembunuh takkan terlepas dari hukuman. Sabar, berarti dahulu. Apabila sudah sampai masanya, baru kita boleh bertindak. Mari kita pulang. Ya, aku bersetuju perkataanmu. Nanti aku tunggu dengan sabar. Mak banyak terima kasih, nak. Terima kasih banyak. Pandai sangat Usen dan Rahmat melakonkan. Ini mak banyak terima kasih. Tak boleh balas budi. Ini hari mak belanja. Mari kita pergi tengok sayang. Mari. Mari sayang. Terkenal di waktu berdua merasai nikmat alamnya. Sangat bahagia rasa hati penuh kasih mesra. Lihat bintang berkelip-kelima di angkasa dapat kelihatan semuanya mengetahui rasa hati yang putih abadi. Selama saya tiada, aku berdua asmara, ku asmara, hanya dia tempat hati manja. Lihat bintang berkelip-kelima di angkasa
menjerit. Tapi boleh jadi saya bermimpi. Yang menghayrankan, gambar ini jatuh di depan saya. Hal itu tidak mengapa. Bila abang pulang, kami sedang menabang untuk makan malam. Apa maksudmu dengan kami? Maksud saya, tentu saja saya dan Amir. Saya dan Amir? Lain tidak. Mengapa, Bang? Apa salahnya? Abang kelihatan sangat berlainan. Apa sebabnya? Saudara Amir juga sama menunggu. Kerana abang lambat pulang, dia terus pergi tidur. Cukup halmu sama Amir. Lebih baik aku tidur. Bangun, Bang. Oh, sudah lulus, Bang? Ya, mengapa saudara? Seperanjat barangkali, saudara. Boleh jadi kucing yang menyebabkan keributan ini. Maafkanlah saya mengganggu di tengah malam ini. Itu tidak mengapa. Asalkan saudara selamat saja. Cik. Selma, kenapa engkau datang tengah-tengah malam di sini? Mana Rosna? Cik tidur lena di sini. Mereka berdua-duaan di bilik sebelah. Apa? Mari saya tunjukkan. Saudara Usman kan? Ya, dia sedang tidur. Itulah sebab saya datang. Iyalah, Rintik dan sahabat baik Encik itu